Sayang, mana jamu segak tu? Ha. Mana satu? Ni segak, ni seri. Seri untuk you, segak untuk I. Jom buka. Best tau seri dengan segak ni sebab dia nak makan dia kunyah aja. Ha, kita buka. Lagu tu so dia hygiene lah. Seri colour kuning, segak colour purple. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Tak, Dia kenyal-kenyal, gami-gami. gummy. Lepas tu yang bestnya sebab dia tak rasa macam jamu. Dia memang rasa sedap. You punya rasa macam mana sayang? Rasa blackcurrant. Sedap. Sedap Hmm. Dia memang tak rasa jamu kan? Tak ada rasa jamu. Kalau kita nak buat pergi travel, kita just bawa macam ni je. Macam tu je. Taklah handbag. Gitu. Hygiene kan? Senang. Nak buat travel pun senang. Sayang, siapa yang boleh consume? Yang dalam TTC, yang dalam pantang, dan wanita moden yang nak cantik macam I. Cantik. Lepas tu kan sayang, jamu seri ni bagus untuk buang angin, bagi aset lagi anjal, tiada lagi keputihan. Lepas tu kan seri ni dia buat period you stable, hormon you pun elok. You tengok I macam mana sekarang ni? Hormon okey tak? Elok. Semua okey. Lepas tu bagi muka lagi berseri-seri. Seri? Sangat berseri. Tak ni yang I perasan dia bagi I banyak tenaga and tak stres even busy kerja, and paling penting bini lagi sayang. Sayang sangat. Kita ni sebagai suami dan isteri, kita kena jaga luak dan dalam kita. Yang paling penting, you segak, You berseri. bahagia. Peluklah sikit bini.